Rumah Cantik dengan Dians episod 8. Kalau nak tahu dekat mana sekarang ni, jom. Apa nak tunjuk lah, rumah Kak Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, dah jawab. Hai, daripada Dian ke? Kak Nani. Ya. So tahniah sebab rumah Kak Nani dah terpilih untuk Rumah Cantik dengan Dian tahun 2025. Masya Allah, Alhamdulillah. Ni Terima pemberian kasih daripada Puan Dian untuk Kak Nani. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Boleh tak kita nak terjah sikit? Boleh. Boleh Silakan. Okey. Okey Kak Nani, saya tengok kat sini ada rumput-rumput sintetik ni kan. Lepas tu banyak saya nampak dah frame-frame kita. Ada Assalamualaikum, ada Bismillah, set zikir kita pun. So akak sebenarnya dah duduk rumah ni berapa lama dah? Baru sebab rumah ni baru siap jugalah dalam masa 2 tahun lebih. Actually kita dah beli rumah ni pun baru 4 tahun jugalah. Baru siap baru 2 tahun lebih. Jadi 4 tahun tu first akak pun memang dah beli Dians lah. Ini koleksi semua Dians lah tu. Bismillah, Itulah tu dia. zikir tu semua tu kan. Memang akak guna Dians lah. Kat situ pun ada juga. Kat sana pun ada. Betul, nampak Kat lah tu. sana pun ada. Assalamualaikum dengan zikir apa semua kan. Zikir. Atas sekali. Siapa sebenarnya dengan sebelah akak? Oh, ni kenakan ni kawan akak, Puan Julia. Sebab macam pernah nampak ni. Ya, dia pergi sama sekali. Betul. Kita pergi berdua hari tu kan. Kalilah terbeli juga. Terbeli juga. Teracun yang apa nama tu, yang set combo raya tu. Akak beli set combo. Tapi Ya, betul. saya dengar suara akak macam ni lah, ada bunyi-bunyi Borneo. Sarawak. Sarawak. Daripada Sarawak. Dia Sarawak lah. Tapi yang rumah tu macam mana? Rumah Kak? tu nanti tunggu dia siap lah. Jadi kita tunggu barang-barang tu nanti. Target tahun depan lah insyaAllah. Kiranya rumah tu memang kat Sarawak lah. Memang kat Sarawak, Kuching. Jadi nanti kita bawa pakai naik kapal lah. Masya Barang tu semua. So far macam mana kita punya servis okey ya? Servis Alhamdulillah lah. Allah. Makin baik lah. Dians memang tu. Alhamdulillah. Itu yang kita dah dengar sikit. Nampak tak? Orang kata yang dari saya beli kawan. tu yang mihrab tu lah yang cantik lah. Akak suka tengok dia besar kan. Lepas tu dengan mermaid tu, dia ada yang tambahan frame mermaid tu lagi lawa lah, cantik lah. Dia punya design tu memang unik lah. Saya suka. Dah combo, add on lagi berbeza Betul lah, add-on lagi. Lepas tu ada beli zikir-zikir juga. Nak sekali masuk dalam surau kan. Nak juga request Dian buat kat Sarawak. Kita tahu ada cawangan kat Sarawak kan. Senang lah orang Sarawak. InsyaAllah kita akan Kalau kat Kuching boleh sebab banyak orang Melayu kan. Itu senang. Itu akan kita usulkan InsyaAllah. Amin. Okey Kak, jom kita nak masuk dalam. Silakan masuk. Alright. Wah, Jom Kak, Apik. Jom silakan masuk. masuk-masuk je saya nampak terus Al-Matin kita. Betul. Yang ini akak beli sebab ini inspired by pintu Masjid Nabawi. Akak memang teringat setiap kali tengok pintu Masjid Nabawi ni akak teringat Rasulullah SAW. Sebab itu memang akak minat sangat. Ni memang cantik memang. Sesuai akak letak. Masuk pintu ya memang tengok ni. Pintu inspired by apa ni kan. Pintu Masjid Nabawi. Masya Allah Kak, dalam banyak-banyak rumah yang saya dah pergi kan, kebiasaannya mereka akan letak Asmaul Husna ataupun 114 surah. Tapi akak masuk je pintu terus 25 nama kita Nabi. dah nampak macam kita berada dekat Madinah. Masya Allah. Ziarah Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan setakat Al-Matin je, tapi saya nampak dekat rumah akak ni banyak kalimah-kalimah Kak. Betul. Sebab akak memang minat kaligrafi macam ni. Rasulullah apa ni, subhanallah apa semua, memang akak memang minat Islamic frame, Islamic kaligrafi semua. Cantik Kak, cantik. Okey Pak, yang sini pun akak pun ada juga Asma Al-Husna. Mana? Ni. Ada juga. Jom. Wah, selalu kita tengok mermaid dia yang melintang. Ni special. Kat tempat ni baru sampai juga ni. Minggu Mermaid ni lepas memang kan? akak minat juga. Baru minggu lepas Baru sampai. Masih panas-panas Panas lagi. lagi. So Kak, tadi saya tengok ini konsep dia macam modern, contemporary sikit sebab dia ada warna-warna earth tu ni. Akak memang suka warna coklat ke macam ni? Sebab langsir pun ni. Ya betul. Sebab akak memang suka coklat sebab nak matchingkan dengan akak punya konsep rumah ni. I see. Okey Pak, yang ni kan Asma Husna kan. So akak ada lagi satu. Lagi satu? Satu lagi Asma Husna special edition. Jom kita pergi sini. Special edition. Ya betul. Ui, tak lama nak tengok ni. Langsir juga. Kak,
Ini Quran lah. Quran ni memang akak terbahas 2022 dah. Cantik. Cantik. Memang special. Tapi saya tadi perasan bukan satu je Quran, tapi ada 2-3 Quran rasanya. Tak, akak memang banyak koleksi Quran. Oh. Ini pun dua Quran yang selalu akak guna lah. Daripada since 2020 lagi. 2022. Dah banyak kali khatam lah. Ada tarikh lagi. Ada tarikh lagi Quran yang akak selalu guna. Allah, saya pegang ni. Ambil minta izin dulu pegang. InsyaAllah boleh. Ambil berkat. Jom Jom. kita tengok ni Asmaul Special Edition. Okay Pak, inilah yang special edition yang akak nak tunjuk tu. Wow. Wish, cantik. Ni lah Pak, yang akak cakap tu special edition tu. Ada tak? lah. Kemudian special edition ada warna walnut tu. Tapi betul. kenapa akak pilih special edition tu? Yang ni actually akak add on last minute. Wih, Betul. special edition Betul. buat Last minute. add-on. Add-on saja. Masya Kebetulan bila Allah. dah siap semua tu, baru akak perasan, ada ruang untuk apa ni kan, dinding ni kan. Kebetulan ada Swiss kat sini. Kat sinilah dia cantiknya. Kena pula dia ngam-ngam. Betul. Dia punya sukatan, dia punya ukuran pula betul pula tu kan. Tapi masa tu macam mana akak tahu yang memang sukatan dia ngam-ngam? Memang tak ada. Macam akak cakap add-on. Macam orang kata ini tak rancang pun. Akak beli je. Beli je dulu? Beli je. Nak letak mana tu kemudian? Letak belakang tu, nanti nak letak mana, dinding mana, pergi kemudian. Allah. Dah sampai tu baru fikir kan, ni mana letak kat sini lah. Macam tu. Masya Allah. Memang berkenan sangat. Rasa nak jugalah buat ni kan. Tu beli je. Kak Dani memang suka add-on macam tu ke? Memang betul. Dia ni memang suka beli macam tu. Dia add on, dia memang last minute tak plan pun. Jadi kita pun teracun jugalah. Teracun juga. Itu pun Kak Jungkau memang dia pun shopping juga. Boleh tahan kan? Boleh tahan. Itu yang sampai terbang ke Sarawak tu. Masya Allah. Tapi ni kita nak tunjukkan. Ini apa cerita pula ni Kak? Tak ada apa-apa. Ini semua untuk ladian saya. Nak ucapkan terima kasih pada Dian's team di atas kedatangan hari ini. So akak terbahas kek untuk salam Ramadan untuk Dian's team lah. Dan sedikit dessert untuk dibawa pulang nanti. Subhanallah. Terima kasih Kak sebab terima kami sebagai tetamu akak hari ni. Okey. Apek, jom. Kita ada lagi satu frame yang akak add on juga. Ada lagi satu. Jom. Oi, mana pula Ni yang terbaru juga akak add on. Okey, Pak, ni yang frame selawat Nabi, Allahumma salli alaihi wasallam, dan satu lagi dekat atas tu ada juga frame nama-nama Nabi. Cantiknya Kak. Tapi dua-dua warna kelabu Sebab kalau kat depan tadi dia macam warna-warna earth tone. Betul. Tapi bila dah masuk dekat atas ni dia macam banyak ke arah warna grey. Betul, sebab akak nak ikutkan konsep rumah akak yang sebelah situ, warna macam coklat, kat sini grey. Ui, dia ada Grey combination. coklat. Betul. Rumah konsep akak ni ialah konsep modern Islamik. Sebab lagipun akak memang suka kaligrafi Islam kan, macam tu. That's why lah Dian's ni mendapati cita rasa akak lah. Konsep Islamik macam ni kan, kaligrafi Islamik ni sangat unik dan memang dia punya kualiti memang premium. That's why akak suka pilih Dian's. Akak pilih Dian's ni satu because of the brand. Lagipun akak ialah pertama kali akak pergi Dian's Gallery 4 tahun lepas. Frame akak yang beli pertama ialah yang kalimah nama-nama Nabi 25 tu yang tadi akak tunjuk kat atas tadi tu kan, warna grey tu. 25 nama Nabi-Nabi tu. Itu yang pertama akak. Dia memang peminat tegar. Memang peminat dia. Sebab sebelum ni pun akak memang ada beli juga frame-frame lain. Tapi dia punya, bila kita pandang tu macam sekejap je gitu rasa apa. Tapi bila kita ada Dian's macam kualiti macam Dian's ni, frame macam ni, kita tengok tu sambil-sambil kita tengok. Tapi dalam masa sama kita pun boleh baca dengan, sebab tulisan dia sangat jelas, senang satu persatu kan. Sebab itu akak sukalah. Kesempurnaan dia punya ejaan tu memang jelas. Bila tu actually akak beli spontan macam add-on saja. So akak pun tak tahu nak letak mana. So akak memang beli saja dulu. Nanti bila dah sampai, baru akak nampak kat mana nak letak tu. Kebetulan pula ruang tu tadi yang kita tengok tadi memang ada Swiss kan. Dia tu cantik lah. Memang suka lah, happy lah. Alhamdulillah. Bila dah sampai tu kan, tim Dian's datang, dia pasang tu, bila letak macam ni memang Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Akak dah berpuas hati. Memang bersyukur sangat impian nak dapatkan frame macam ni. Dan terutama ni, frame ni kan inspired by pintu Masjid Nabawi kan. Memang sangat, orang kata memang setiap kali pandang ni memang teringat sangat Madinah. Memang kita seolah kita berziarah Rasulullah kan. Alhamdulillah, servis tim Dian memang terbaik. Daripada awal kita beli, masa buat pemilihan tu pun akak memang 4 jam bersama kawan akak, Puan Julia. Dia pun teracun juga. Dia pun beli juga malam tu. Boleh tahan jugalah. Yang kononnya nak beli satu, last dia pun beli banyak juga. Beli combo pula tu. That's why lah akak memang puas hati. Puan Julia macam mana? Sebab memandangkan akak nak pindah rumah baru kan. Jadi akak ingat
better ambil yang promo, yang set combo lah sekali kan, senang. Yang mihrab tu pun akak suka sangat, cantik. Lepas tu yang lain tu pun memang cantik lah, tak rugilah kalau kita nak beli kan, memang cantik. Dia ni macam ni, Dian ni kita tengok daripada view tu dia tak puas hati tau. Dia kena datang dan kita kena pegang galeri sama macam kawan akak ni pengalaman dia. Dulu masa dia tengok rumah akak pertama tu, yang frame yang satu tu, dia kata okey lah kita datang tolong teman dia lah. Sebenarnya plan tu nak teman dia je lah nak tengok. Dia kata dia nak cuci-cuci mata je lah. Tapi bila dia pergi sana, dia terjatuh cinta. Itulah. Ingatlah cari dekat mana. Alhamdulillah, hari ni dah selesai dah Rumah Cantik untuk episod yang ke-8. Jadi apa nak ucapkan terima kasih daripada untuk Kak Nani dengan Kak Ju sebab terima kunjungan Apek dengan tim media yang lain lah. Jadi Kak, Apek doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih kerana datang. Alhamdulillah. Okey, yang ini untuk Bos Dian lah. Atas kunjungan, tanda terima kasih pada kami, daripada kami. Alhamdulillah. Untuk Bos Dian lah, dan ini juga untuk tim semua. Ni ada satu salam Ramadan untuk Dian Signature Team. Jarang-jarang Apek yang menerima. Selalu apa yang memberi. Tapi tak apa. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nani dengan Kak Ju. Terima kasih. Jadi apa yang akan sampaikan salam lah dekat bos dengan Puan Diana. Jadi akak abang yang lain kalau nak tengok Rumah Cantik yang mana pula lepas ni kita nak terjah, stay tune. Ingat nak cari dekat mana? DN Signature Section 7 Shah Alam. Pendengar nombor dan kalimah apa-apa, Allah nombor 1.